projek berubah kan. Apa yang nak khabar ni? Projek baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi. Ni saya nak kongsi lah pondok yang sama kan, cerita kat rumah ni. Tapi sebenarnya hari ni nak tunjuk yang projek Abah yang terbaru yang depan kedai tu, yang dia buat tambah balik ke depan tu kan. Nak tunjuk lah Abah itu dah khabar. Kau masuk dalam video ni tunjuk. Okey, tu cerita ni. Saya ambil video ni dalam beberapa hari sebelum nak raya haji tu lah. Ni dia. Ni topik bagi sekorek ni. Ni sebenarnya dah bersambung banyak kali ni. Dah berapa fasa ni. Ni pasal yang terbaru lah. Nak kata yang terakhir pun saya pun tak boleh nak khabar kan. Nampak? Semua daripada kayu. Dah ada tanggul pula sini. Dah jadi 3 tanggul dah pula ni. Apa ni kata ni? Dia kebai tengah tu orang payah nak naik. Melintang pula ke depan ni. Kita tengok. Gimbal tu bagi dia stable. Gimbal tu lah. Gimbal tu yang dia stable. Cukup buat tangan dulu. Pis. GoPro lah. Tak. Ustaz. Pis. Tu selingan kita tunjuk lah gambar anak buah kan. Abai saja nak try ni baru beli kamera baru ni kan. Dia torang sikit. Okey. Sambil tu kita dengar lah, kita tengok lah ketenangan bunyi-bunyian kampung ni kan. Ni belah belakang ni kan, walaupun somak tapi tenang Sini banyak punca makanan dah masak ni kan. Kat dapur mak ni banyak ilham dah keluar. Ni gambar belah pagi. Pagi ni saya bawa balik masak pulut. Tu dia kerja kan. Baik sambal tumi. Sambal aku dah banyak. Semua kuih makan sambal. Pulut dah habis. Pulut banyak lagi, sambal dah habis. Bukan telefon ni dah. Kamera Merah. Yang bawa naik motor ke lah. Ni gambar naik motor. Itulah kek rumah ni, tak pulut, selomak, bihun. 3 orang tu dah. Okey, lepas minam tu tolong hantar Abah pergi cari kedai runcit. Kedai lama bagian tu dah terlampau tua mana, dah tutup. Kedai tu dah tutup. Ni dia buka, dia cari cawangan baru pula untuk beli barang. Yang lama tu bagian kat Bangka tu dah tua kan, anak-anak pun dah tak terdaya lagi. Barang pun tak apa laku, dah tutup. Ni kedai baru kat tepi pasar. Abah ni memanglah daripada muda makin kan menego. Bukan nak menego mana dah. Tu pun dah masa lapang daripada monung kan. Dia romang-romang meniaga. Semua barang-barang kedai ni kebanyakan makan sendiri. Memang ada keterjaminan makanan lah kan. Ada barang dalam kedai tu. Apa yang nak khabar ni?
projek baru. Kau pernah tengok. Itulah abah yang bangga. Saya pun suka lagu bangga dengan idea-idea reka bentuk yang abah buat jadi macam-macam kedai ni kan. Berasaskan kebanyakan kayu. Memang mahal kayu tu di Kebai tu, dia beli 3 koping papan buat tangga tu habis 500 kan. Tapi nak pun macam tu, kita penuhilah impian abah. So dah makin berpongam pula dah kan. Lepas kedai tu dah ada pula atap tu ada pula tangga kat atas. Ikan, kolam ikan dah tak dapat cahaya matahari pula dah. Rasa lah. Janji abah happy. Memang abah happy. Kalau ada potong-potong dia duduk kat atas dah sekarang ni. Ada kursi sofa tu, baca sokoba. Sambil layan lagu klasik nasional. Cuba tengok hasil buatan ni, memang halus. Ini tukang panel lebah ni kan, Cik Kiran. Dia kalau bertemu berdua ni macam-macam idea keluar. Bahaya ni kalau biar dia berdua ni kan, ada idea bagus yang keluar nanti. Kojap kang datang lori hardware tuan-tuan bakang. Semua comel. Okay, habis kucing tu kan dia masuk pecah kaca tu. Ya, Pak. Tapi yang lagi satu tu ada baju, Pak. Nah, ni cicit mau cucu abah. Tak bercicit dah kan. Leko tengok budak-budak main. Alif. Ya, nanti tengok. Peace. Dia rumah dia balik rumah tu ni kan. Lapang mata tu mandang. Peace. Jom. Aktiviti lain balik masak lagi guys. Itulah kerja kan. Ni kita nak minum pagi hari kedua. Abah beli pesan angkor. Nak balik pongan. Pagi ni ambil selamat malam. Semalam dah pulut kan, dah betul pula selamat. Semua bersambar kan. Ini kalau cek gula semua naik ni kan. Abah rutin buang sampah. Baju, sidai baju. Tak dapat dia pegah tu dah. Macam biasa, sambal kena ekstra. Semua kuih makan sambal. Dapur kayu dah banyak habis. Pakai ni. Nak cari kayu payah kan. Hah? Ada
Okay. Saja dah balik. Ada sikit kuih pisang. Dia minggu dia balik. Pisang tu kuih pisang. Pongat potangkan kan. Ni kan belakang. Ni buat selingan ni kan. Siapa lah ambil bangun nak makan kuih pisang. Kalau tak sampai makan di Selamat, tinggal kuih pisang. Tu orang belakang. Silap-silap orang pangkal pandai di Selamat makan kuih pisang. Yalah, kalau ni dia makan. Oh tak beli bawang kan? Okey, ni menu dia hari pagi kedua pula kan, nasi lemak. Tu dah. Ada lama makin. Sambil-sambil tu boleh goreng pisang. Pisang nangko. Kek rumah ni ramai, kau ramai pisang nangko. Pisang lain tak apa-apa nak jalan. Ni saya pernah tak tentu ni kan, ni hari kebilo makan buat apam. Buat apam dengan mihun pula. Ni dah hari ketiga pula kan. Nanti gambar cerita makan ni kan. Amak dah oreh buat apam kan. Bancu-bancu malam tadi dah kuih apam. Ni buat mihun. Dah muak makan nasi, bantai mihun pula. Ini antara menu-menu yang biasa lah menu pagi ni kan, mihun. Mihun lemak dia simple kan, dia tak ada banyak barang-barang ni, cuma dia dah blender lah. Udang goreng kat dalam tu. Lain tak ada orang sayur kan. Yang penting buah cili sos, tomato sos. Banyak air. Dia podeh-podeh sama-sama pun sedap. Sayur kono lebih. Tu dah. Malam hantar abah pergi beli barang. Nak jual kat kedai. Hari ni ada masuk. Keluar pula Muhammad. Pergi konsep. Cari barang dapur lah kan. Apa-apa yang tak cukup dalam kedai abah tu. Tambah lagi sini lah kan. Untuk makan tengah hari kan pula. Kalau berbungkus ni tak elok. Yang berbungkus ni. Alhamdulillah 70 lebih dah ke 80. Mak tangkap pergilah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Cuma dia tak selera nak makan. Dia masak untuk orang ni, dia makan sikit. Ringan ni badan ni kan. Jalan sikit bongkok. Okey, ni nak buat makan tengah hari ni. Ni saya komar betul ni kan. Ni kau tolong masak air kan. Kau buih air dia mana ni. Bawang ni sekarang. Yang betul. Juduan sekarang mau sambal tempoyak. Lepas tu ada masak pula ikan tinggi tu. Masak kuning. Ikan kombung. Goreng. Garing-garing. Dia menu simple dia kan. Simple dia. Tapi tengoklah Kang. Tu rasa hari ni ada 3 lah menu. Ikan kombung goreng ni ikan tinggi. Buat gulai. Buah tahu bulat sikit. Buat judu Jadi kotolo. Sambal ni. Buah air. Ini tu. Itu sambal belacan. Sambal tempoyak. Tempoyak tu dah masam sikit kan. Try lah kok dia mau. Kacang tak ada. Hari ni kita cadang nak ajak jiran ke sekolah tu. Apa ni? Dalam hari ya. Dia tengok seorang tu kan. Tadi dia tolong makan. Dia ada ponyongik tadi. Masuk topang pelapah Nio tadi kan, nak kono ke wayar elektrik tadi. Sama-sama dia nobang tadi, ada pula penyongik, sama-sama dia makan penyongik. Tengah hari ni ajak dia datang rumah makan. Untuk rumah ni banyak cerita-cerita daripada dia nak dengar ni kan. Banyak terkolak pada bercakap.
anak. Potong-potong. Ramai orang menengok ni. Ni mana ulai ni. Bawa je lain. Ramai. Dia naik tangga tu. Naik tangga tu kan. Mana ni? Dalam ni. Ni buka. Wih, bau payah. Dia tak tangkap lah kan. Kau jangan tolong ni kambing lengkok dimakan ni je. Kan. Ikat lek. Waktu besok siapa nak datang lek. Bagi lele tu tengok. Tengok lagi. Lapis tu. Macam zoo kot gambar. Ha? Macam zoo pemain. Kalau saya dapat kayu tu. Lapis tu. Macam mana nak kena dulu kat Singapura teman. Bang ibu tu. Macam nak kena tangkap lah kan. Lapis tu. Apa dia sudah tu. Dah 5 hari dah. Seekor ayam dia ni. Kakak. Ayam peti. Ayai bagi tu. Apa tu? Tak ada sorban. Tak ada. Bahau tak ada. Alah-alah ke. Alam payah ke. Cino dia ke. Rojak Ibrahim tu. Rojak Ibrahim tu. Depan tu. Alam kena. Boleh. Weh. Mula sawah. Apa ni? Mula sawah lah. Besar tak? Besarnya. Faham. Macam mana tak? Dan tangkap lah. Mana? Ada kan? Cuba tengok. 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 So, kita tak? Taknya. Aduh, kan rumah. Tak ada dah. Ya, dia tu rumah tadi. Dah minyak lah. Lepas tu, mana ni? Mana penik? Mana? Penik tenang kan? Buka. Lepas tu kan tong ni kan. Wah, penik menyusat. Macam mana tangkap lah kan? Pandang. Lepas tu. Macam mana? Ni, bawa tu. Kana berapa? 50 lah kan. Mana nak jago lagi dah. Bukan cubaan. Bukan cubaan. Ini macam orang macam ni. Pasal dia berani tu tadi. Ingat ni. Lawak tu. Ya. Jangan tu dah meninggal. Baik dah. Pertama tu, tutup balik kubur tu. Bila nak makan je. Dah setengah. Orang nak makan pokat dah. Nasi tak bikin pokat dah. CEO ambil kerja kerja. Kan pulut dah lain dah. Ni. Pulut dah lain dah. Semua tak buat. Ha? Dia cerita tadi sama dengan Apa mana pun ya? Apa? Masih tu dekat. Habis di kaut. Itu adalah mak kami turun kat padang tapak tu. Heli yang Apa? ya. Yalah. Ya ke? kata abang tu. Itu dia kat apa? Dia tak tahu. Tu abang kain kasi. Angin kuat. Angin kuat. Ya, impact tu kuat. Oh makan mana tengkek tu mah asli ke? Asli tu. Dia kan banyak asli ke? Asli tu tengok tu. Kek ini orang asli kan? Buntu. Wah guntur. Guntur asli. Tak ni orang asli lapokan ke? Asli dalam Bukan. Hutan ni. kalau kek tu Intan ke kek Cendana Malai tu kan? Dan dia duduk dia dari luar. Orang Melayu ni ke dalam. Dia dah keluar jalan ni. Ini dalam Rambut dia pun tak ada keriting lurus elok dia tak kena. Tu keripap tak kena. Habis di kaut keripap. Dia kat belakang tu. Dia budak. Makan lah. Makan. Lepas tu dia sedap. Panggil kawan ni, dia motor. Dia motor. Kain yang tersangkut ini nanti dimasuk lipat. Angkat. Sedap. Ayolah, bawa balik. Banyak dia. Dah lapar baru. Kelia macam ni. Yang berkuah minyak tak ada dah. Yang kau ni habis. Macam mana dah buat tu? Dia tak macam orang kita ada plastik. Dia tak ada kain duit. Kandung. Sana ni. Anak tu tu dia tak. Anak dukung dia. Keripap. Tengok buat pandai dia kan. Keripap easy dah tu. Masa tu dia turun helikopter turun dekat sekolah kebangsaan Tapak kan. Ribut kot. Tu dia. Ribut kot. Saya tak boleh ambil gambar foto ni. Kalau ambil gambar candid kan ambil gambar foto takut tak keluar pula cerita tu kan. Okeylah pengambilan dalam video ni itulah dah ponek masak. Malam tu saya ajak lah Abah dengan adik-adik dengan cucu makan kat kedai lah. Makan kedai tom yum.
Ingat pula sampai banyak benar orang kek pilah kan. 3 kedai pun cari semua penuh. Weh nunggu. Alhamdulillah semua dah kenyang, boleh berehat tak payah masak. Okeylah. Sekianlah perkongsian hari ni. Ini sebenarnya saya nak simpan ni kan untuk baik kenang-kenangan akan datang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye. Engkau pun tak ada kuih manggil-manggil seorang tak nak nonton. Oh siap ni. Amak makan ni, bukan lah.